guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Hasya Humaira dan saya Erisha Dania, hos anda untuk episod kali ini. Kita bersiaran di podcast Jom Borak, sebuah podcast kendalan TV PSS SMK Kota Kemuning, di mana podcast ataupun audio siar yang akan menceritakan kisah-kisah kejayaan warga SMK Kota Kemuning untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi. Podcast hari ini dibawakan khas oleh Kop Kota SMK Kota Kemuning. Hari ini kita ada episod istimewa. Bukan akademik tetapi bakat seni yang memang luar biasa. Betul tu, tetamu kita baru saja pulang dari pertandingan tarian luar sekolah. Persembahan mereka memang hebat dan kita nak korek cerita dari mula latihan sampai hari kejadian. Tanpa buang masa, jom kita sambut Dennis dan guru penasihatnya, Cikgu Radia. Selamat datang. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam, mungkin tetamu kita boleh mulakan dengan sedikit pengenalan diri. Boleh tak Dennis perkenalkan diri dulu? Hai semua, nama saya Dennis Tejashin. Saya dari kelas 4 ST1. Cikgu boleh perkenalkan diri dan ceritakan macam mana cikgu mula jadi guru penasihat untuk tarian ini? Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Cikgu Radia binti Rahim. Jadi generally saya mula menjadi guru penasihat sejak tahun 2010, iaitu pada tahun saya masuk ke SMK Kota Kemuning, dan sehingga sekarang lah, daripada kelab kebudayaan sehingga menjadi kelab elit kebudayaan. Jadi dah 15 tahun lah, lebih kurang macam tu. Boleh tak ceritakan sikit macam mana boleh mula jatuh cinta dengan tarian? Jatuh cinta Cerita pasal jatuh cinta dah lama jatuh cinta dah. Kalau kahwin dah ada anak, dah ada cucu dah. Sebab saya mula masuk tarian dari zaman saya sekolah menengah dulu. Saya tingkatan 3. Jadi selepas habis sekolah menengah, di universiti pun saya menari. Dan selepas saya posting jadi cikgu pun saya menari. Saya terlibat dengan beberapa pertandingan PSKPP, iaitu pertandingan untuk guru-guru lah. Jadi memang tu saya cakap, kalau nak kata bercinta tu dah ada cucu dah. Memang saya punya minat mendalam dalam bidang tarian daripada zaman sekolah dulu. Denise? Saya mula menari sejak darjah 1. Saya belajar di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina. So memang tarian tu tarian Cina lah. Saya juga mewakili sekolah ke peringkat daerah, ke peringkat negeri. Genre tarian apa yang paling Dennis suka? Moden ke tradisional? I paling suka tarian tradisional. Tradisional. So, you rasa tradisional ke moden yang lebih senang? I rasa moden lebih senang lah. Moden lebih senang. Sebab tradisional perlukan asas yang macam yang penting lah. Asas yang strong untuk menari. Cuba ceritakan sedikit kenapa Dennis suka tarian tradisional. I suka kostum, I suka tarian yang macam unik, and step tu, choreo tu, I suka sangat. Pertandingan baru-baru ini diadakan di mana dan kategori apa yang Dennis sertai? Pertandingan Selangor. Di Selangor Fruit Valley. Dan kita bawa tarian tradisional Melayu pada masa tu. Tradisional Melayu. So, macam mana proses latihan? Padat ke atau santai je? I rasa padat lah. Sejujurnya padat sebab kami tak boleh buat latihan pada waktu sekolah. Maksudnya sebab kita ada sesi pagi, sesi petang. Jadi bila sesi pagi habis, sesi petang susah nak join. Bila kita nak buat pagi, pagi pula tak boleh join. Jadi kami kena buat malam lah. Jadi mereka terpaksa mengorbankan masa malam. Biasa kita buat dalam 2 jam setengah, paling lama macam tu. Tapi pada waktu malam. So, masa mereka latihan, cikgu ada sekali? Mesti ada. Apa cabaran terbesar sepanjang persediaan atau semasa pertandingan? I rasa managing your time. Sebab you have to take care of your homework juga, and also tuition, and sometimes kerja rumah banyak lah. So I rasa cabaran tu sangat besar untuk manage time. Kena balance lah kan? Ya, kena balance. Dari pandangan cikgu, apa cabaran utama melatih pelajar untuk tarian kali ini? Okey, cabaran terbesar saya sebenarnya berada di sekolah ini sebab saya apa yang saya dapat lihat remaja sekarang lah, yang korang cakap Gen Z semua ni,
ramai yang boleh menari tapi tak boleh membawa tarian tradisional. Jadi untuk nak dapatkan satu tim, kita ada 4,000 budak dalam 4,000 pelajar dalam sekolah ni, tapi untuk mendapatkan 10 orang pun satu cabaran besar untuk saya. Betul. Sebab apa? Mereka lebih menjurus, lebih berminat kepada tarian yang moden. Tarian moden, tarian yang yang anda semua suka sekarang ni, tapi untuk mencari penari tradisional yang boleh menari tradisional dengan baik tu sangat-sangat sukar. Jadi itu merupakan cabaran terbesar saya. Cabaran kedua ialah macam tadi Dennis cakap lah, daripada segi time management. Sebab budak-budak sekolah ni semua sibuk tuition. Jadi kadang-kadang bila kita nak buat latihan, boleh tak buat latihan macam sini? Oh tak boleh, cikgu tuition cikgu. Macam ni tak boleh cikgu, saya tuition ni, saya dua hari ni. Macam tu lah. Jadi kita nak dapatkan satu tim penuh. Sukar untuk kita nak dapatkan satu tim penuh untuk latihan pun sukar dia ni. Kadang-kadang kita macam, kadang-kadang bila latihan, spot ni tak ada orang. Okey, bayangkan ada orang kat sini. Jadi macam tu lah. Jadi bila tak cukup one team, kita akan menghadapi sedikit kesukaran sebab kita nak membayangkan ada figure dekat situ. Orang tu nak bergerak ke mana. Tu kita punya kesukaran kat sinilah. Tapi semua okey lah, sebab bila tak datang latihan, I manage to buat sendiri kat rumah, dapatkan step. Jadi bila sampai kat sekolah, kita tinggal dah betul dah step, tinggal polish je untuk pergerakan yang lebih accurate. So berapa bilangan tak pelajar dalam satu kumpulan tarian? 8 sampai 10. 10 lah. Kadang-kadang 12. Bergantung. Okay, selepas hadapi segala cabaran, rintangan sebelum pertandingan, cikgu boleh kongsikan tak apa pencapaian kumpulan tarian baru-baru ini? Okey, untuk yang festival tari iaitu Karnival Cemara Seni yang diadakan di peringkat daerah, kami berjaya mendapat naib johan untuk daerah Kelang. Jadi apabila kami layak dapat naib johan, dia melayakkan kami untuk mewakili Kelang ke peringkat negeri yang diadakan di Selangor Food Rally baru-baru ni lah. Dan untuk Selangor Food Rally, walaupun kami tak dapat terus ke peringkat seterusnya, tapi pada saya itu satu pencapaian yang sangat membanggakan kerana serius persaingan memang sangat-sangat kuat. Di Kelang ni pasukan tarian memang persaingan dia sangat kuat. Tapi saya cakap dengan budak-budak ni, saya cakap you all, kita pergi bertanding tak target untuk menang. Saya cakap cukup perform yang terbaik. Jangan kalah sebab kita layak kalah, tapi kalah sebab memang ada pasukan lebih baik daripada kita. Saya selalu pesan pada dia orang sebab saya tak nak mereka rasa bila kadang-kadang kita tengok pasukan lain hebat, dia orang rasa macam Allah cikgu. Takut bila sampai ke tempat pertandingan, bila tengok sekolah yang perform lagi baik, lagi orang kata semangat dia orang kan, nanti dia orang akan rasa takut. Macam kita dah buat yang terbaik, perform yang terbaik. Jangan sampai kalah sebab awak layak kalah. Saya cakap macam tu je. Jadi itulah antara pencapaian tertinggi. Tapi kami juga banyak membuat persembahan lah. Persembahan di peringkat sekolah. Baru-baru ni ada lawatan pengantarbangsaan. Kemudian kami juga ada menyertai satu pertandingan Tunku Kerusiah International Arts. Iaitu secara dalam talian, dan kami berjaya mendapat bronze award lah dalam pertandingan tersebut. Wow. So macam kita nampak kat sini Arish, kita ada sijil depan ni. Boleh cikgu tunjukkan tak satu-satu? Okey, yang ini yang dapat lah sebab banyak lagi sijil tak dapat. Okay, yang ni yang lawatan pengantarbangsaan di SMK Kota Kemuning. Yang ni bahagian persembahan. Yang ni saya cakap tadi, di mana kita mendapat bronze award untuk TKC International Fest yang diadakan secara dalam talian. Ini antara pencapaian tertinggi lah sebab ini di peringkat antarabangsa yang menggabungkan sekolah-sekolah di Malaysia dan juga sekolah daripada Indonesia. So Dennis, sebelum naik pentas, biasanya apa yang Dennis buat untuk hilangkan rasa gugup? Nervous lah. Saya rasa sangat nervous dan takut, tapi akhirnya I just enjoy je lah. I tak nak fikir sangat, fikir banyak lah. Ada tak momen kelakar atau memori manis yang Dennis dan cikgu takkan lupakan? Momen kelakar. Momen kelakar Kalau dalam latihan tu kadang-kadang dia punya kelakar sampai naik marah. So banyak sangat dia punya kelakar kan. Tapi sebenarnya kami lebih kepada macam
dia lebih kepada tak nak bagi pressure. Sebab kita siang dah sekolah, malam kena datang latihan. Jadi that moment kita kena, orang kata ada apa orang cakap, faham sendiri. Jangan menimbulkan sebarang isu-isu kecil yang boleh menjadi pergaduhan, yang boleh orang kata trigger permusuhan ke apa, kita tak nak. Jadi memang jadi kami memang sentiasa like macam gurau-gurau, makan sama-sama sebab terpaksa. Kalau tak nanti balik sekolah dah penat, malam kena training pula. Cikgu tak nak. Penatlah cikgu. Nanti bosan, tak boleh lah cikgu. Jadi kami sentiasa wujudkan satu, orang kata, vibe yang seronok lah sepanjang latihan. Apa perubahan paling ketara yang cikgu nampak pada Denise selepas melalui pengalaman pertandingan ni? Okey, Denise awalnya dia tarian dia lembut. Sebab dia masa sekolah rendah maybe dia banyak tarian Cina. Tarian Cina ni dia banyak macam like movement yang slow, yang sweet-sweet gitu. Once Denise saya tarik untuk tarian tradisional Melayu, mula dia agak dia boleh menari. Cuma tarian Melayu dia lebih agresif. Denise dia agresif than Chinese dance. Jadi yang saya nampak sekarang dia punya, dulu selalu kena marah Denise kan. Sebab dia bila lembut sangat pun tak boleh. Lembut sangat pun tak boleh. Jadi dalam tarian Melayu ni dia banyak pergerakan yang macam sharp daripada kepala sampai ke kaki. Jadi kalau salah memang kena tegur lah. So far sekarang macam Denise dah boleh menari joget, menari inang dengan baik kan. Dah boleh buat zapin. Seronok lah. Sebab kita susah nak jumpa kaum lain yang boleh join untuk tarian tradisional Melayu terutamanya. Jadi satu pencapaian membanggakan lah untuk Denise. Lepas tu dia tarik pula adik dia Helin untuk untuk join sekali team. Baik, sebelum kita ke segmen seterusnya, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini bersama kami di podcast Jom Borak. Dan kita kembali semula di podcast Jom Borak. So, apa perasaan Denise bila berdiri di atas pentas mewakili sekolah? Perasaan I rasa sangat bangga lah kerana dapat mewakili sekolah ke peringkat antarabangsa, peringkat negeri. Saya juga berasa takut, nervous. Sometimes tangan I pun shaking, kaki pun shaking. But overall I berasa gembira lah kerana dapat experience tu. Apa pelajaran paling besar yang Denise dapat daripada pengalaman ni? I rasa kita sebagai satu team, kita kena work together and toleransi lah. Saling bertoleransi kerana sometimes ada sikit-sikit pergaduhan, tapi just tolerate lah sometimes. Kita juga kena work hard sebagai satu team. Bukan you work hard je. So everyone have to do it together. Kena bekerjasama, right? Yeah. Pada pandangan cikgu, apa kelebihan pelajar bila aktif dalam tarian berbanding hanya akademik? Okey, dia macam ni. Dia sebenarnya sekolah ni merupakan satu platform di mana pelajar kena cuba banyak benda. Sebab kalau tak cuba, kita tak tahu. Betul tak? Jadi pada saya, selagi ada minat belajar tu, tak kisahlah kalau bukan tarian pun, kalau awak suka jadi macam awak sendiri jadi jadi host macam ni kan. Kalau tak minat, orang takkan cuba. Tapi bila dah cuba, best lah benda ni. Dan saya percaya minat awak dalam bidang host ni, susuk lusa, kalau awak tak ditakdirkan jadi host dekat mana-mana stesen pun, awak boleh gunakan bila awak bersemuka dengan ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya macam susuk lusa kita nak kerja. Jadi mungkin pengalaman awak jadi host ni membantu awak supaya awak boleh berinteraksi dengan lebih baik. Sama juga macam tarian. Macam saya pun tak sangka daripada form 3 tu saya menari, sampai ketua aku menari. Macam tu kan. Siapa sangka kan saya tak berangan pun nak jadi seorang penari ke apa. Tapi rupa-rupanya saya ditakdirkan jadi seorang cikgu dan saya boleh mengajar anak-anak murid saya menari. Jadi kalau kita tak masuk, kita panggil ekstra macam ni, kita tak tahu apa yang kita boleh dapat.
Macam dulu pun saya seorang debater. Saya di sekolah, saya seorang debater. Kenapa saya jadi seorang debater? Saya bukan nak jadi seorang YB ataupun ahli parlimen ke apa. Tapi nampak tak, bila saya jadi seorang debater, bila saya jadi seorang guru, dia membantu saya. Kan? Jadi saya rasa semua murid kena cuba. Semua murid kena ada apa yang awak boleh sumbangkan pada sekolah. Apa yang saya boleh buat dekat sekolah selain daripada belajar. Jadi sebab perkara-perkara macam ni, dia tak nampak apa yang dia boleh buat sekarang, tapi kemudian hari. Jadi saya rasa semua murid kena cuba dapatkan sekurang-kurangnya satu pun jadilah. Tak kisahlah kemahiran apa. Ada budak macam awak boleh jadi, dah boleh bercakap dengan baik. Macam Denise dah boleh menari. Mungkin online macam ahli-ahli sukan. Lusa-lusa dah boleh jadi kita panggil instruktor kan, dah boleh jadi pelatih. Siapa tahu, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi semua pengalaman dekat sekolah ni, kita bukan nak guna masa sekolah, kita boleh gunakan pada masa akan datang. Kalau boleh pilih, pentas mana yang Denise teringin sangat nak perform suatu hari nanti? Pentas samalah mewakili sekolah ke peringkat antarabangsa mana-mana. Luar negara pun I nak lah. Sebab boleh experience different traditional, boleh work as a team together and perform dekat luar. So I rasa fun lah. Sebab enjoy. Nak enjoy je. Lebih pada enjoy lah sebenarnya. Ya. So, Denise ada cerita tak untuk teruskan menari even habis sekolah? Selepas habis ada. sekolah? Ada. Pergi universiti pun I nak teruskan menari. Okay. Bagaimana sokongan cikgu dan sekolah membantu tingkatkan semangat pasukan tarian ini? Susah soalan tu. Sebab dia, kenapa saya cakap susah? Sebab kita tak tahu apa yang budak-budak ni fikir. Nampak tak? Jadi kadang-kadang saya rasa kita dah buat yang terbaik. Tapi yelah, sebab kita tak tahu apa orang lain fikir. Jadi sebarang tindakan ke apa ke, kita tengoklah respon. Kalau diorang suka, okey lah tu. Kalau macam tak ada respon tu, tak betul lah tu. Jadi kena sentiasa cari cara. Sebab nak layan 10 orang. Nak layan 10 kepala lain kan. Jadi kita kena kadang-kadang bertukar arah lah, tengok mana yang sesuai. Baik, sebelum kita tamatkan episod kali ini, Denise ada tak tips mudah untuk pelajar lain yang baru nak belajar menari? Tips mudah. I rasa yang baru nak menari kena ada disiplin dan berani untuk mencuba. Jangan takut, jangan risau sangat, because you have to do it for yourself. Jangan malu. Ya, jangan malu. Buat untuk diri sendiri. Apa pesanan Denise untuk kawan-kawan yang minat menari tapi masih malu nak cuba? Sebab saya yakin sebenarnya ramai je yang nak masuk tarian ni. So bila kita tengok grup tarian kita perform kan, macam best je nak join kan. Tapi masing-masing pun malu. So apa pesanan Denise? Kalau boleh cuba je lah join Bangkil atau pergi untuk cari cikgu. Ada apa lagi? Kita memang buat bengkel setiap tahun. Setiap awal join tahun Bangkil tu boleh experience dan tahu asas untuk menari tarian tradisional. Kadang-kadang awal-awal je malu. Bila dah dapat step, dah naik share tu, tak ada dah. Kan ini Zen? Ya. Apakah harapan cikgu terhadap bakat seni pelajar SMK Kota Kemuning pada masa akan datang? Okey, dari segi sudut pandangan saya sendirilah. Saya harap, sebab macam saya cakap awal tadi, untuk mencari penari tradisional ni sangat susah. Jadi saya cuma harap generasi yang boleh menari tarian tradisional ni tak akan pupus. Sebab saya perasan di sekolah ini kebanyakan, contoh macam saya suka tengok pelajar kaum India, mereka banyak menyertai kelas Bharatanatyam. Di sekolah kita ramai penari India yang boleh menari Bharatanatyam, which is diorang punya traditional punya dance tarian lah. Cuma
yang jadi macam isunya sebab di peringkat daerah kita setakat inilah kita cuma ada pertandingan tarian untuk tarian Melayu tradisional. Dia tak ada tarian India tradisional ataupun tarian Cina. Dulu pernah ada tahun 2016 kalau tak salah saya, kita pernah menghantar satu tim sebab pada masa tu daerah Kelang buat satu pertandingan tarian Cina. Yang tu je sekali. Lepas tu cikgu dah tak dengar dah. Jadi walaupun tak ada pertandingan untuk kaum Cina dan kaum India, tapi saya harap mereka boleh join the team sebab biasanya orang yang boleh menari ni sebenarnya dia boleh buat semua tarian. Biasanya macam Dennis, dia punya background ialah tarian Cina. Tapi bila kita asah skill dia, yes, dia boleh bawa tarian Melayu dengan baik. Jadi saya cuma berharap yang baru-baru ni adalah pelapis. Ada pelapis untuk terus kita nak hantar pasukan tu ada, kita nak hantar tim tu ada. So maybe lepas ni Dennis boleh try juga tarian India. Boleh, I boleh cuba. Kalau cikgu boleh tinggalkan satu nasihat untuk pelajar yang malu nak tunjukkan bakat mereka, apa nasihat itu? Jangan malulah. Dia malu tu boleh, tapi malulah secara bertempat. Ada benda yang kita kena malu, ada benda yang tak payah malu pun tak apa. Jadi kalau awak rasa awak dah cuba, awak buat je. Selagi awak tak cuba, awak tak tahu potensi awak. Ada orang dia rasa dia boleh, tapi dia tak pernah cuba, so macam nak tahu. Jadi pesanan saya, malu tu bertempat. Macam orang jumpa makan, makan lah, tak apalah saya malu. Malu ke? Malu lapar lah kan. Macam tu lah analoginya. Baiklah, segmen terakhir kita panggil This or That, di mana kita orang akan tanya cikgu beberapa soalan random dan cikgu buatlah pilihan antara dua pilihan tu untuk saja-saja tahu cita rasa cikgu. Okay. Are you guys ready? Okay, soalan pertama, matcha atau kopi? Kopi. Matcha. Menari atas pentas atau menari depan cermin bilik? Pentas. Saya dah tak boleh atas pentas. Saya beli cermin je lah. Kostum penuh glam atau baju sukan je? Penuh glam. Penuh glam. Tarian TikTok atau tarian tradisional? Traditional. Lagu pop atau lagu jazz? Jazz. Pilih makanan sebab sedap atau sebab cantik untuk ambil gambar? Sedap. Shopping online atau shopping di mall? Online. Lambat sejam atau awal sejam? Awal sejam. Awal sejam. Bantal keras atau selimut nipis? Susah tu nak jawab. Selimut nipis lah sebab dia boleh gulung jadi bantal. Hidup tanpa phone atau tanpa kipas? Tanpa kipas. Tanpa kipas kot. Terima kasih Dennis dan Cikgu Radia atas perkongsian yang sangat menarik pada hari ini. Semoga selepas ini lebih ramai pelajar yang berani menonjolkan bakat mereka. Kepada semua pendengar, terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa ikuti episod-episod akan datang di platform YouTube. Saya Erisha Dania Dan saya Hasha Humaira mengundur diri. Assalamualaikum dan terima kasih. Cerita pagi hujung minggu bersama kopi dan